Morning. Selamat pagi. So hari ni saya nak cerita pasal S70 sedan compare dengan Toyota Vios dan Honda City. So saya akan bagi tahu poin-poin penting sahaja. Okay. So daripada segi kelebaran dan juga panjang kereta, kita menang. S70 paling panjang, paling lebar lah compare dengan Vios dengan City. So Vios paling rendah. Okay. So kalau untuk dari segi harga pula, kalau kita comparekan high spec, okay, flagship X, lepas tu spec G Vios dengan RS City, okay, paling murah adalah kita 94,800 body okay. Lepas tu kalau dari segi dia punya torque dengan power dia, S70 paling tinggi lah sebab kita ada turbo 150 PS, torque dia 226. Honda City dengan Vios di bawah 150. Okay, faham eh? Faham eh? Okay, ulang balik Azal. Ulang balik apa dia cakap dia? Ya, ada ya. Okay, baik ah. Lepas tu, aku garang. So apa lagi? Oh, macam tak banyak ah. Okay, kalau untuk untuk minyak, untuk full tank kita punya 50 liter. Kalau compare dengan City dengan Vios, City Vios sama 40 liter. So kita punya range boleh pergi 806. Full tank range dia 806. Ini kena kali sendirilah 50 kali dengan minyak lah. Menang hari ni turun. Awak nak cakap ke saya nak cakap? Saya cakap okey, saya cakap. Okey. Lepas tu S70 akan dapat yang free 1 gig data tu setiap bulan lah selama 5 tahun. City dengan Vios tak ada. Lepas tu apa lagi? Macam dah tak ada apa lah. So macam ni kita nak fight ni. Ringkasan. Okey, kalau comparekan S70, Honda City dan Vios, S70 jauh lebih better lah. Okey, lepas tu dia kita step besar sikit, lebar sikit. Okey. Ada soalan? Aizan, saya cakap apa Aizan? Tak ada apa. Okey.